cikgu kat sekolah tu ni tak tahu pun yang mana pelajar-pelajar dia ni ragging pelajar yang lain. Asasnya barcode ini dia garis-gariskan, dia melukakan sehingga meninggalkan kesan pada bahagian lengan, dan itu dianggap sebagai slay dalam bahasa sekarang, dan dianggap sebagai trending lah untuk pelajar sekolah berkenaan. Sekolah mana? SMKA Tun Datu Mustapha. Soal gangster ke tak gangster, wallahualam, tapi itulah trend yang dikongsi bersama oleh pelajar-pelajar di sana, dan dikongsikan pula oleh saksi ke-22 dalam mahkamah tadi. Dia seolah-olah trend yang peribadi. Katakan seorang budak ni nama Ali. Ali ni dia terikut-ikut dengan pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya kat sekolah dia ni buat barcode. Boleh kata majoriti lah buat barcode berdasarkan keterangan dia, bukan saya pandai-pandai. Jadi bila rakan-rakan dia majoriti buat barcode ini, dia ada satu bentuk fear of missing out. Zaman sekarang kan dipanggil FOMO. FOMO ni rasa ketinggalan, rasa tak up to date dengan trend semasa, yang menyebabkan pelajar ini, saksi ini kata amalan barcode ini memang kelaziman dilakukan oleh pelajar-pelajar di sana. Ini dia nak bagi tahu. Apa kaitan barcode dengan kematian? Kejap lagi kita akan tengok apa kaitan dia. Satu sikap dan budaya yang diwarisi secara tidak sedar, kerana amalan itu telah pun diperturunkan oleh senior, yang mana saksi ini sendiri pernah dimarahi secara beramai-ramai oleh senior dia. Maka oleh kerana itu dia kata ini mungkin adalah satu tindakan yang kebiasaan, kelaziman. Se-19 ini tidak pun legit diberikan peranan oleh sekolah untuk cari siapakah pesalah dalam asrama ataupun nak hukum pesalah dalam asrama. Ya, ini saksi ke-12 kanak-kanak mengesahkan perkara itu, bukan datang daripada prasangka luar mahkamah, bukan datang daripada prasangka lawyer, tetapi disahkan sendiri dan diperakui sendiri oleh saksi ke-12 kanak-kanak. Ya, saya harap kita jelas. Apa dia kata? Dia kata dia juga pernah dikasari oleh pelajar senior lebih daripada sekali ketika mana dia jadi junior dulu. Artinya saksi ke-12 kanak-kanak ini adalah senior. Saksi tidak ingat punca kekasaran tersebut, tapi dia katalah perkataan kesat seperti, saya sebut dengan izin, bodoh dan sial memang ada digunakan oleh para pelajar senior. Saksi menceritakan bahawa dia akan sedih selepas dipanggil oleh senior semasa dia jadi junior dululah. Saksi pernah melaporkan kepada guru dan warden tentang kejadian dikasari pelajar senior, tapi saksi tak ingat sama ada pihak sekolah ada buat tindakan selepas laporan oleh saksi. Okey, dalam premis ini tuan-tuan, izinkan saya mohon penjelasan ataupun bertanya dengan tujuan untuk dapatkan jawapan. Ya, sebab apa? Sebab dalam premis ini ataupun kenyataan yang terkini yang saya kongsi ini, yang mana saksi pernah report bila berlaku kekasaran kepada dia, dipanggil dan ada kekasaran dekat dia, dia report kat cikgu. Dan saksi ini kata dia tak ingat sama ada cikgu ni pernah ambil tindakan ataupun tidak selepas report itu dibuat. Ini pendedahan yang dibuat oleh saksi ke-12 kanak-kanak dalam mahkamah tadi. Ya. Seolah-olah dia nak memberikan gambaran kepada mahkamah tentang ketimpangan yang berlaku dalam pelaksanaan peraturan
dalam pagar sekolah dan pagar asrama, kan? Sampai ke tahap dia kata dia tak ingat sama ada sama ada hukuman itu dilaksanakan ataupun tidak. Pada satu contoh mudah lah, tuan-tuan, kalau saya masa form, katakanlah zaman kita sekolah menengah, tuan-tuan pernah lalu sekolah menengah, saya pun sama. Saya masuk sekolah menengah dulu, paling teruk contoh lah kata, ini contoh, jangan buat betul-betul pula. Contoh kata kalau saya kesalahan lompat pagar, kata kan, lompat pagar sekolah. Bila buat lompat pagar sekolah, ini bukan sukan, ini satu masalah disiplin lah. Ada orang report, saya akan ingat sampai ke sekarang, kalau saya jadi budak masa tu, saya akan ingat apa tindakan cikgu kat saya masa tu. Betul tidak tuan-tuan? Sama ada cikgu saya akan panggil masuk disiplin, bilik disiplin, dia akan catat nama ke, dia akan gantung sekolah ke apa ke, kita semua ingat. Jujur, tepuk dada tanya Iman lah, betul tidak? Kan? Kita semua akan ingat punya. Tapi yang anehnya adalah saksi ini sendiri tidak ingat sama ada bila laporan itu dibuat, budak-budak ni ada terima hukuman ataupun tidak. Itu yang jadi anehnya lah. Sama ada benar-benar pelaksanaan disiplin di sekolah tersebut berjalan dengan lancar ataupun memang benar apa yang didakwa oleh pengarah Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana mengatakan banyak perkara disorok di bawah kapet. Masa dia jadi junior dulu, ini saksi ke-12 masa dia jadi junior dulu, dia ingat dia kena MA. Tapi masa dia buat report kat cikgu, dia lupa pula adakah cikgu ambil tindakan ke tidak dekat pelajar-pelajar yang mengasari dia ni, kan? Itu yang saya jadi pelik lah dekat situ. Apa pun tuan-tuan, kita serahkan kepada pihak tertentu lah. Bakut dengan apa yang berlaku kat Zara ni masih lagi menjadi tanda tanya kat kita. Apa sebenarnya yang dia nak sampaikan kepada mahkamah, kan? Mungkin juga, ataupun mungkin dia nak sampaikan, kan ada saksi ke 11 tak silap saya sebelum ni yang kata Zara nak pinjam gunting tu, kan? Mungkin adakah dia nak kaitkan dengan apa gunting yang nak dipinjam oleh Zara tu? Mungkinlah. Tapi kalau dia nak kata macam itu, saya rasa macam tidak adil. Kawan sebilik Zara sendiri yang memberitahu tentang kes curi yang melibatkan Allahyarham Zara sebelum ini, dan kata saksi ini kata seolah-olah Zara ini mencuri dan kerana dijumpai ada wang yang banyak dalam loker dia. Dia tahu apa yang berlaku, ataupun dia tahu apa yang dituduh kepada Zara tapi dia tak report ke cikgu, dan cikgu pun tak pernah diberitahu tentang kononnya Zara ini melakukan perkara itu. Ini berdasarkan kata saksi lah. Kan? Dia kata macam gitu. Satu sisinya kita boleh tengok pada bentuk pelaksanaan peraturan di sekolah tu lah. Saya fikirlah alasan tu ya kita boleh anggap di situ alasan, tetapi refleksi kepada alasan itu, pancaran dia adalah pada lemahnya pada pelaksanaan peraturan dalam sekolah tersebut. Saksi memberitahu pada jam 10.30 hingga 11 malam. Okey, ingat betul-betul. Ini 10.30 hingga 11 malam. Ini jangka masa yang spesifik dia bagi dalam mahkamah, saksi ke-13 kanak-kanak ni. Dia kata 10.30 hingga 11 malam. Pelajar sepatutnya berada di dalam dom untuk tidur. Okey. Saksi dan rakan-rakan senior yang lain tidak pernah diberikan kebenaran oleh guru untuk menegur, untuk memarahi dan untuk menghakimi pelajar yang berbuat silap. Saksi ke-13 kanak-kanak ini bagi tahu kepada mahkamah bahawa cikgu tak pun tahu. Cikgu kat sekolah tu ni tak tahu pun yang mana pelajar-pelajar dia ni ragging pelajar yang lain. Itu bahasa mudah lah. Simple word. Guru tidak tahu mereka bersikap kasar kepada pelajar lain.
ragging ataupun bully dalam asrama ini satu hal yang berbeza, perbuatan yang berbeza, yang mana cikgu pun dikatakan oleh saksi ini, cikgu pun tak tahu kewujudan bully, dan mungkin juga report ataupun laporan tahunan sekolah tersebut menunjukkan bahawa rekod yang cantik, laporan yang elok, laporan yang perfect, kan? Boleh jadi macam itu. Sebab apa? Sebab berdasarkan kepada keterangan kanak-kanak ini. Saksi buat begini sebanyak 3 kali, iaitu sekali masa form 1, waktu pertengahan tahun. Kuat ingatan dia. Ingatan dia sangat kuat kerana dia kata dia buat 3 kali. Sekali masa dia form 1, pertengahan tahun, kedua kali pada hujung tahun, dan yang ketiga awal tahun masa tingkatan 2. Ingat kuat. Kuat betul ingatan dia, mengingati apa yang berlaku dalam apa yang berlaku kepada diri dia lah, yang mana dia tulis tangan tu. Tapi yang peliknya dia tak boleh ingat sama ada tindakan dia ambil ataupun tidak ketika mana dia report kepada cikgu tentang kejadian bully kepada diri dia sendiri masa dia jadi junior. Bukanlah semua yang tengking Zara, tapi seorang senior yang tengking Zara. Ini simple word lah daripada dia bagi tahu kepada mahkamah tadi. Ada seorang je yang tengking Zara, yang lain tanya elok-elok lah kalau ikut kata pandangan dia ni. Walhal semalam tuan-tuan, saya fikir tuan-tuan pun ada ikuti saksi ke-11 semalam bagi tahu kepada mahkamah bahawa memang berlaku ketegangan walaupun dia hanya lalu di depan tempat Zara dipanggil itu untuk tujuan ambil kasut, kan tuan-tuan? Dia dengar suara keras daripada 2-3 orang pelajar. Satu. Kedua, daripada saksi 12. Saksi ke-12 tadi pun ada bagi tahu kelaziman budaya bila dipanggil MA ini akan ada carutan perkataan dengan izin, bodoh dan juga sial. Ya. Jadi keterangan daripada saksi ke-13 ini ialah sedikit berbeza lah. Kalau diizinkan dengan perkataan yang paling berlapik yang saya boleh guna adalah dia memberikan ataupun menegaskan dalam mahkamah dengan kenyataan yang sedikit berbeza daripada saksi-saksi yang sebelum ini. Pelajar-pelajar ini tahu yang mana cikgu pun maklum tentang budaya bakut, budaya toreh tangan di sekolah ini memang cikgu tahu. Itu diakui oleh saksi ke-13 berdasarkan kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh lawyer Ibu Arwah Zara. Dia ni somebody yang important lah, lebih kurang lah. Itu kalau ikut kepada kepahaman berdasarkan keterangan oleh lawyer ini, kan? Dia ini adalah somebody important yang mana dipanggil untuk selesai kes. Maksudnya dipanggil untuk beli kes orang lain. Yang gaduh orang lain, yang gaduhnya anak Pak Ahmad dengan anak Pak Mail. Cuma dia panggil Ali untuk selesaikan kes tu. Kenapa panggil Ali ni? Sebab Ali ni mungkin ketua kampung, mungkin Ali ni apa lagi bekas ketua pengakap zaman dia budak, contoh. Contohlah. So dia memperakui lah bahawa dia tak ada kena-mengena pun sebenarnya dengan kes, ataupun dia sebenarnya dia tidak, barang-barang dia ni tak dicuri ataupun tak dituduh curi oleh Zara. Tak ada. Dia tak terlibat pun. Tapi sebab panggilan orang lain, maka dia pergi untuk selesaikan kes tersebut lah. Ni level-level Pok Ya Concode ni tuan-tuan. Buat pertama kali dalam keterangan saksi kanak-kanak melibatkan arwah Zara ini adalah pertama kali didedahkan kepada mahkamah tentang apabila ditanya kepada Zara sama ada mencuri ataupun tidak, Zara tidak menjawab soalan mereka dan hanya diamkan diri. Sebelum ini, yang mana yang terlibat dalam kes soal kepada Zara, majoriti, boleh kata semua, mereka kata Zara jawab ataupun Zara menafikan. Betul tidak tuan-tuan? Yang ini saja the only saksi yang mengatakan bahawa Zara mendiamkan diri, tak jawab soalan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.